tidak mengendah arahan pengurusi. Dengan itu, saya persilakan untuk mendengar beliau yang berhormat mengaku salah ataupun tidak. Yang berhormat faham pertuduhan itu? Ada 3 pilihan. Berdiam diri, memberi keterangan daripada tempat duduk yang berhormat atau memilih yang mana-mana yang ahli yang berhormat untuk membela diri. Ada 3 pilihan. Baik, yang berhormat pilih siapa? Baik, maaf. Pilihan 3. Kalau dengan sedemikian, saya dapati yang berhormat bersalah walaupun sebelum saya menjatuh hukum, yang berhormat boleh membuat rayuan. Silakan, jika ada rayuan, tidak ada rayuan, saya akan terus menjatuh hukum. Okey, baik. Terima kasih Datuk Yang Bertuah kerana membuka satu ruang untuk kita berbincang. Cuma saya minta hukuman ni dielakkanlah. Sebab apa? 37(2) yang Datuk Yang Bertuah buka tadi itu, dia hanya untuk menghentikan mana-mana dan juga untuk mencukupi masa, tapi tidak boleh untuk nak menghalang peraturan Dewan. Itu saya faham begitulah. Itu sebab tu saya ambil pilihan ketiga untuk berdiam diri, dan saya minta kalau nak jatuh hukum pun jatuhlah, saya tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh elakkanlah, sebab kita ni dalam perbahasan ni ada khilaf dia. Saya pun ada khilaf, Datuk Yang Bertuah pun ada khilaf dalam keadaan ketika tengah tegang macam tu. Jadi itu sajalah jawapan saya. Pulang pada Datuk Yang Bertuah. Terima kasih. Di peraturan Yang Bertuah. Yang Bertuah. Peraturan. Yang berhormat, Peraturan. Yang berhormat, saya nak selesaikan prosiding ini. Ya, perkara yang sama berkenaan Yang dengan berhormat tahu saya sekarang tengah menjalankan prosiding terhadap Yang Berhormat Pendang. Kalau Yang Berhormat nak bercakap, saya benarkan Selepas ini. Baik. Terima kasih. Yang Berhormat, setelah mengambil kira rayuan Yang Berhormat tadi, sebelum saya menjatuhkan hukuman, Yang Berhormat duduk sekejap. Menjatuhkan hukuman sebagaimana dikuasa saya di bawah Peraturan 44, maksimum 10 hari, dan jika saya tak puas hati, saya boleh rujuk Yang Berhormat kepada jawatan kuasa. Walaupun sedemikian, saya mengambil kira keadaan sekeliling, masa dan ketika perdebatan berkenaan, dan memikirkan ini bulan puasa. Saya mengambil pertimbangan sewajarnya. Dengan ini, saya mengarahkan Yang Berhormat untuk keluar pada Dewan sehingga jika masa pengundian sebentar lagi. Baik, silakan. Itu Saya nak saja minta hukuman saya. jasa baik Datuk Yang Bertuah. Sekejap lagi saya nombor 30 dah